Roh dia bukan Tuhan, kerana Tuhan adalah Tuhan. Tapi dia bukan makhluk. Sebab dia ni bukan dicipta, dia ditiup. Kan Allah kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh kepada manusia itu. Allah tak kata aku cipta. Kalau yang lain, makhluk lain Allah guna aku cipta. Maka sebab tu makhluk-makhluk disebut yang dicipta. Makhluk. Tapi roh Allah tak kata dia cipta. Roh ni Allah kata dia tiup. Dah lah Allah kata dia yang tiup roh. Dia akan cakap apa lagi? Min ruhi, daripada roh aku, bukan daripada ciptaan aku. Tapi jangan salah faham. Kita ni orang awam aja, bukan ulama, bukan alim pun. Yang alim-alim tu subhanallah, yang kita tahu ni Imam Ghazali, Imam Syafi'i, yang Imam dulu-dulu, dan sekarang pun ramai ulama-ulama yang alim betul-betul. Kita ni tak ada apa pun. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya. Ulasan pertama, saya sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nibakri. Ia adalah sesuatu yang bernilai, atau sebenarnya lebih tepat, ia adalah satu pembongkaran. Pembongkaran yang amat bernilai. Kenapa demikian? Okey, para penonton yang dirahmati Allah, memang merupakan akidah, memang merupakan i'tiqad sebahagian ahli sufi ataupun ahli-ahli tarikat. Nak kata sebahagian besar pun boleh, di mana mereka ini memang berkeyakinan bahawa roh bukan makhluk.